Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sidang jemaah yang dimuliakan, di pagi penuh gembira ini, mari kita berusaha tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan maksiat. Moga kita beroleh mulia di dunia hingga ke akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah tajuknya pengorbanan menuntut keikhlasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap insan mahukan bahagia, berjaya, tenang dalam hidup. Namun semua itu tidak akan hadir tanpa berkorban. Keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, bahkan syurga idaman, semuanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah melalui surah Al-Ankabut ayat 69 yang baru dibacakan tadi. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sungguh kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim AS diuji dengan perintah meninggalkan isterinya Hajar dan anak kecilnya Ismail AS di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman mahupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa berpisah demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri ditinggalkan di bumi asing dengan seorang bayi yang menangis dalam dakapan ibunya sendiri. Tatkala Ismail alaihissalam meningkat dewasa, datang pula ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapati daku
dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban, kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayang, dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin saleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keredaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat, berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu amat besar pengorbanan mereka. Seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak, semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang saleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه تقبل يا كريم آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah khutbah Aidil Adha yang telah pun sama-sama kita dengarkan dan juga kita ikuti, yang telah pun disampaikan oleh yang bahagia Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim dengan tajuk pengorbanan menuntut keikhlasan. Dan pastinya khutbah tadi mengajak kita semua bermuhasabah bahawa korban sebenar bukan sekadar menyembelih haiwan, tetapi juga menyembelih sifat mazmumah dan yang tercela di dalam diri kita. Sama-sama kita korbankan, berusaha untuk kita korbankan, kita hilangkan, kita jauhkan diri kita daripada sifat sombong, sifat bakhil, sifat riak dan cinta dunia. Kerana hakikatnya pengorbanan tanpa keikhlasan hanyalah sebuah keletihan, tetapi pengorbanan yang ikhlas dan menjadi jalan menuju redha Allah dan pastinya membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu daripada kita supaya hati kita belajar bergantung dan hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kami dari unit penyiaran JAKIM dan RTM mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan itu tinggi nilainya terhadap Allah Maha Esa.
terhadap